Assalamualaikum. Selamat pagi, bos. Apa khabar? Awal bangun hari ni, bos. Nak buat kerja ke apa hari ni, bos? Sebab kalau tak ada buat apa-apa, saya... Okey, aku jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni banyak kerja benarnya. Tak payah wiring belakang rumah tu. Siapa nak buat? Wiring dekat tandas tu. Siapa nak buat? Pergi buat sekarang. Loh. Selamat pagi. Bos ada tu. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Macam mana? Macam ni, bos. Yang pasal semalam kan, bos suruh wiring dekat apa panggil? Belakang rumah tu kan. Saya dah siap, saya dah letak DB box, saya dah letak lampu, saya dah letak kipas, saya dah letak aircon. Semua dah siap dalam masa 1 hari, bos. Jadi jadi apa yang jadi ni? Jadi cakaplah. Okeylah, sebelum tu aku ucap terima kasih lah sebab dah siap rumah tu. Semua kau dah pasang kan? Jadi sekarang ni yang tandas tu. Yang tandas tu siapa nak buat? Main jadi. Kau pergi sekarang, settle dulu yang tandas tu. Okay. Assalamualaikum. Buatnya dia dah tu. Dia lagi tu. Kejap. Kita panggil dulu. Aimara. Ya, bos. Panggil saya ke? Ada apa bos? Panggil saya. Aku panggil saja je. Nak tanya pasal yang tandas semalam. Macam mana, kau dah siapkan ke? Ke belum buat lagi? Sepatutnya bos tak perlu tanya saya. Siap ke tak lagi? Masalahnya sekarang ni, bos ni, apa masalahnya? Cuba kau bagi tahu. Relax dulu, relax. Kau bagi tahu je, aku nak dengar apa masalah aku sebenarnya. Okey, masalah ia sebenarnya, bos. Benda tu boleh je kita siapkan. Masalahnya cara bos suruh saya. Bos marah saya. Bos tak dengar penjelasan saya lagi. Lepas tu saya nak buat macam mana dengan bos? Kan? Okey, sekarang ni kita tukar. Biar saya jadi bos, bos tolong buat hak yang jamban tu. Settle.